Cara-cara memasang tali pada bedcast. Mula-mula, buka penutup spool. Keluarkan spool. Kemudian, ambil hujung tali anda. Seperti ini, kita gunakan tali braided. Dan kita buat satu simpulan. Simpulan ini suka hati anda lah, asalkan dia bersimpul. Jadi saya buat ikatan buku sila berkali-kali berganda-ganda supaya dia bersimpul dan bergumpal. Gumpalan ini digunakan untuk berfungsi sebagai penahan lah, kira macam stopper lah. Baik, saya buat situ lebih kurang 4 ikatan dan kita gumpalkan lah sehingga dia bergumpal seperti itu. Lihat, dia ada sedikit gumpalan. Jadi gunakan braid cutter, kita potong di hujungnya. Okey. Meninggalkan gumpalan di hujung begitu. Jadi, selepas itu masukkan tali ke dalam line guide. Okey. Masukkan ke dalam line guide. Okay. Ambil spool anda, buat 2 pusingan. 2 pusingan, okey. Okey, dia jadi begitu. Okey, bebas begitu ya. Okey, pusingan bebas. 2 kali ke 3 kali pun boleh. 4 kali pun boleh. Okey. Jadi, hujung tali ini kita pergi ke tali yang main line tadi tu. Kita pergi macam tu. Kita pegang lah. Okey, dia jadi macam ni. Lepas tu kita buat satu ikatan buku sila. Simple saja. Okey. Okey. Ini orang putih panggil grandma knot. Ikatan nenek. Jadi kita ikat macam tu. Dia jadi macam tu lah. Okey. Nah, jadi ikatan macam tu. Lepas tu kita tarik aja. Tarik je, nanti ikatan tu akan bergerak. Dia akan menjerut sendiri ya, tuan-tuan dan puan-puan. Lihat tali tu bergerak. Habis tu pusing-pusingkan spool. Okey. Tarik sehingga anda berasa yakin. Jadi ikatan ni sudah ketat. Sangat ketat. Tak ada lagi masalah tergelincir. Tali tergelincir tu tak ada. Jadi inilah ikatan yang selalu saya amalkan. Untuk bedcast ke. Ataupun untuk spinning reel pun sama juga saya gunakan ini. Jadi tutup balik spool. Tutup spool. Susah pula ya. Okey. Okey, dah tutup spool. Lepas tu kita gulung je lah. Okey, sebelum gulung ketatkan drag dulu lah. Okey, gulung. Yang paling penting sekali, pastikan tali ni tegang. Kalau ada siapa-siapa tolong pegang gunakan buruk ke, atau saya ada alat ni. One Stop Fishing ada jual ni alat ni, RM29. Lebih kurang lah harga pada waktu ini lah. Jadi kita gulung. Tak perlukan joran pun kalau kita dah ada alat untuk memegang spool tali tu. Yang paling penting pastikan tali ni tegang lah. Ada juga petua orang letak spool ni rendam dalam air dulu supaya tali braided ni dia tak kembang kan. Tali braided ni dia kain-kain. Dia macam fabric, dia ada kembang dia. Kalau letak dalam air nanti dia kecut, jadi kita isi tali tu lebih padat lah. Okey, gulung. Masa gulung ni hati-hati jangan sampai terlebih daripada had spool tu. Kalau dia terlebih nanti dia mudah buat nest. Jadi mudah ada berbusut. Jadi ini tali 10 pound sepanjang 100 meter. Tali gaciri ni, One Stop Fishing ada jual, tak sampai RM20 harga dia. Okey, jadi tali sudah habis. Kita tengok kapasiti dia pada tebing ni. Kira ngam-ngam lah ni, 100 meter ni cukup-cukup tu. Tidak terlalu dalam dan tidak terlalu atas sangat. Jadi okey lah tu.
Hujung ni sukati lah, terus masuk pada joran ke apa ke. Sekian. Terima kasih.